Jumlah wang dalam akaun simpanan Puan Sarina pada awal tahun ialah sebanyak RM3,000. Okey, itu adalah dia punya P dia, prinsipal dia RM3,000. Kadar faedah yang diperolehi ialah 5% setahun. Jadi dia punya R dia, rate dia adalah 5% ataupun 0.05 setahun. Kemudian dengan pengkompaunan 2 kali setahun, soalannya berapakah jumlah simpanan pada akhir tahun yang kelima? Jadi pengkompaunan yang 2 tahun ni adalah 2 kali setahun ni maksudnya N dia 2 kali lah dan T dia adalah 5 tahun lah. Soalannya dia nak cari berapakah jumlah simpanannya. Dia nak cari MV. Jadi kita punya matched value adalah inilah formula kita yang korang pernah belajar dulu masa form 3. Jadi kita gunakan formula ni dan kita masukkan maklumat yang atas. Masukkan je. P dia 3,000, 1 tambah 0,05 bahagi 2, 2 darab 5. Inilah N darab T dari 2 darab 5. Tekan je kalkulator dan korang dapatlah jawapan dia 3,840.25 sen. Dan itu adalah D. Macam tu je guys. So penting sangat untuk tahu menggunakan formula apa ni pengkompaunan ini. Okey guys, semoga bermanfaat.